Ada satu cara yang evergreen untuk kita semua jadi kaya dengan cara selamat, iaitu menabung sikit-sikit. Asas membina kekayaan adalah dengan menyimpan. Selagi kita tidak menyimpan, maka kita tidak akan kaya. Amalan orang kaya ialah mereka bukan sekadar menyimpan, tapi mereka menyimpan aset. Sebab duit tu makin lama makin hilang nilai dia. Orang kaya dia beli aset. Contohnya dia beli rumah bayar setiap bulan RM1,000, dan dia sewakan rumah tu, sewakan RM2,000. So dekat situ ada positive cash flow RM1,000. Contoh yang lain ialah orang kaya beli emas, tapi bukan beli emas sekali banyak, tapi beli emas sikit-sikit. Dan bila kita ada habit menyimpan, sebenarnya kita sedang membina kekayaan kita dengan cara selamat lah, iaitu kita alihkan kita punya duit simpanan dari bentuk cash ke dalam bentuk duit. Kalau selama ni kita simpan duit, selalu ada masalah simpanan bocor, dan kita boleh cuba tukar cara simpanan, iaitu cuba mula menabung emas. Jadi Public Gold ada sediakan platform yang sangat mudah dan patut syariah untuk kita mulakan simpanan emas, iaitu EcoMasGap lah, EcoMasGap Public Gold. Ada duit RM100 pun dah boleh mula simpan emas. Nak simpan lebih tak ada masalah, lagi bagus. Dan setiap kali bila anda simpan emas dekat EcoMasGap, Public Gold akan sediakan dan menyimpan emas fizikal sebenar atas nama anda. Jadi bila anda nak withdraw emas tu bila-bila masa, tak ada masalah. Public Gold boleh supply terus. Sebab Public Gold adalah satu-satunya kilang emas yang ada dekat Malaysia. Jadi bagi anda yang nak mulakan simpanan emas, bawah bimbingan saya Dr. Mak, boleh rujuk video pin saya untuk saya bantu.